Okey, ada satu perkataan ni, saya pasti semua orang kenal kan, satu dunia tahu. Tapi, pernah tak kita terfikir yang perkataan itu sebenarnya cuma satu bahagian kecil? Cuma satu daripada 4 konsep dalam satu sistem yang lengkap dalam Al-Quran. Satu sistem yang, bila kita faham, ia menghubungkan semuanya. Usaha, konflik, penindasan, sampailah keamanan. Semuanya dalam satu bingkai yang sangat kemas. Jom kita mulakan. Anggap je ini macam pelan perjalanan kita, okey? Kita akan tengok macam mana 4 konsep ni, dia macam kepingan jigsaw puzzle. Satu-satu kita letak dan akhir sekali kita akan nampak satu gambaran yang lengkap dan sangat jelas. Okey, kepingan pertama puzzle kita. Ini dia, istilah yang saya rasa ramai orang rasa dia dah faham sangat maknanya, iaitu perkataan jihad. Dan soalan ni memang sengaja ditanya, sebab kita nak cabar sikit apa yang kita dah sedia fikir. Jadi, sebelum kita bedah siasat, analisis bahasa daripada sumber, cuba berhenti sekejap dan tanya diri sendiri. Bila dengar perkataan jihad, apa benda pertama yang muncul dalam kepala? Baiklah, kalau kita tengok dari mana perkataan ini datang, daripada akar kata 3 huruf, JHD, kita akan dapati makna asas dia sebenarnya adalah usaha, jerih payah, effort. Ia tak semestinya pasal perang fizikal. Langsung, ia lebih kepada mengerahkan segala tenaga yang kita ada untuk capai sesuatu matlamat. Dan yang paling menarik kan, dalam Al-Quran sendiri, perkataan ini muncul dalam situasi yang kita mungkin tak sangka langsung. Contohnya, untuk gambarkan macam mana mak ayah kita pujuk atau desak kita buat sesuatu. Atau untuk perdebatan, guna akal, guna hujah Al-Quran. Cuba fikirkan, dua-dua contoh ni langsung, zero, tak ada kena-mengena dengan perang. Dan slide ni tunjukkan dengan jelas. Nampak tak macam mana satu perkataan boleh digunakan dalam macam-macam cara. Tapi, semuanya datang dari satu punca, satu idea asas yang sama, iaitu usaha. Okey, satu kepingan dah selesai. Jom kita ambil kepingan puzzle yang kedua pula. Dan yang ini, kita akan jumpa satu perkataan yang lain. Untuk satu konsep yang memang lain habis. Dekat sini baru kita nampak bezanya betul-betul. Kalau nak cakap pasal perang fizikal, Al-Quran guna perkataan lain terus. Akar katanya QTL. Dan ini penting ya, perkataan ni tak pernah diguna sebagai kiasan atau metafora. Tak ada. Kalau Al-Quran sebut kital, maknanya memang betul-betul pertempuran fizikal. Jadi nampak tak? Tak macam jihad yang luas dan berterusan, kital ni dia sangat spesifik. Dia datang dengan set peraturan yang sangat ketat, dah tertulis siap-siap dalam teks, bukan macam cek kosong untuk berperang sesuka hati. Jauh sekali. Dan visual ni memang terang-terang tunjuk macam mana teks tu sendiri yang letak pagar keliling konsep kital ni. Dia dah tetapkan syarat-syarat, had-had dia. Dari awal lagi, semuanya kemas. Jadi, bila kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah macam ni kan, mesejnya tak boleh lagi jelas. Ikut teks, ini dua benda berbeza. Itu je, full stop. Okey, puzzle kita dah nak siap. Kepingan ketiga, yang ini dia macam gam, macam jambatan yang sambungkan antara usaha yang berterusan tadi dengan pertempuran yang ada syarat tu. Menurut teks, fitnah inilah dia punya trigger, dia punya pencetus yang membolehkan tindak balas fizikal untuk pertahankan diri. Dan kena faham, ini bukan setakat gaduh-gaduh mulut atau salah faham ya, ini merujuk kepada penindasan yang terancang, yang sistematik. Cuba kita hadam ayat ni betul-betul. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ayat ni, dia tunjukkan satu susunan nilai moral dalam teks, di mana penindasan yang sampai tahap orang tak boleh ikut suara hati dia, dianggap lagi teruk, lagi berat daripada perbuatan membunuh itu sendiri. Mendalam tu. Jadi, kalau tengok rajah ni, jelaslah, fitnah ni bukan alasan kabur-kabur untuk bergaduh. Tak, dia ni macam satu garisan merah. Satu sempadan yang sangat jelas. Kena rentas garisan ni dulu, barulah tindak balas fizikal tu dibenarkan. Sangat spesifik. Dan sekarang, kepingan terakhir puzzle kita. Habis tu, lepas semua ni, apa matlamat akhir dia? Kemana semua ni nak tuju? Okey, perkataan silm ni datang dari akar kata yang sama dengan perkataan yang kita selalu guna, SLM. Perkataan macam Islam, salam, semua datang dari sini. Dan makna asas dia sama, sejahtera, selamat, damai. Inilah dia matlamat utama keseluruhan sistem ni. Dan ini satu anjakan minda yang penting. Dalam kerangka ni, keamanan atau kedamaian tu bukan sesuatu yang kita kena kejar atau cipta. Tak, ia adalah keadaan asal kita, the default setting.
Konflik tu, itulah gangguan yang datang kemudian yang merosakkan keadaan asal ni. Malah, teks ni siap bagi satu protokol yang jelas, macam Swiss pemati yang tak boleh tawar-menawar. Momen pihak lawan tarik diri dan tawarkan perdamaian, boom, serta-merta kebenaran untuk kital tu ditarik balik. Terus. Okey, empat-empat kepingan puzzle dah ada depan kita sekarang. Jom kita cantumkan semua dan tengok apa gambar besar yang terhasil. Bila kita susun elok-elok, kita nampak satu sistem yang sangat logik kan? Dia macam satu kitaran. Mula-mula, ada keadaan damai, iaitu silm. Lepas tu, datang gangguan, penindasan, iaitu fitnah. Ini mencetuskan tindak balas yang terhad dan bersyarat, iaitu kital. Yang tujuannya hanya satu, untuk kembalikan keamanan tadi. Dan semua ini dilandasi oleh usaha berterusan untuk kebaikan, iaitu jihad. Nampak tak hubungannya? Dan visual ni, ia tunjukkan akar umbi semua ni. Damai, selamat, sejahtera tu bukan sekadar pilihan, bukan matlamat akhir je. Ia adalah DNA kepada keseluruhan sistem ni. Ia adalah akar tunjang yang memegang segala-galanya. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk difikirkan. Kalau Al-Quran sendiri dah letakkan satu kerangka yang begitu lengkap, begitu teliti, kenapa hanya satu perkataan tu je yang selalu disebut-sebut? Sampai 3 lagi konsep penting yang lain tu macam tenggelam. Kenapa agaknya? Satu soalan untuk kita renungkan bersama.